Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, hari ini kita nak buat custom tombol ni, tombol ekor ni nak masuk dekat Hyundai Getz. Macam ni, Hyundai Getz ni dia punya lubang kecil jadi kita kena custom. Kalau tengok dia punya ni, okay, kalau tengok dia punya ni, dia punya lubang kecil. Jadi yang untuk lubang kecil ni nak dapat yang jenis macam ni. Okay, nak dapat yang jenis macam ni, lubang kecil memang susah lah. Rata-rata lubang tu semua besar macam ni. Jadi kita nak masukkan ke lubang kecil ni, tak boleh kan, kita kena custom lah. Nak tahu cara dia macam mana, teruskan menonton. Okay, nak tahu cara dia macam mana? Cara dia kita kena korbankan ni lah. Kita kena korbankan yang asal punya ni, yang tombol asal ni kita kena potong. Ambil dia punya ni, dia punya tengah ni je kita ambil untuk kita masukkan dalam ni. Kita dah potong tengah ni, kita ikut yang rata tu. Yang rata tu sama dengan ni, rata ni. Kita masukkan dalam ni. Macam tu. Lepas tu kita rapatkan lah, masukkan rapatkan, baru kita boleh masuk dekat dalam tu tombol tu. Okey, satu dah siap dia kemas elok, dia tak goyang. Bila kita pusing pun tak ada masalah. Dia benda ni dia kena ketat sikit kalau Getz ni. Dia kalau bila longgar kita tak boleh nak pusing benda ni. Dia bukan macam kereta-kereta baru. Getz ni dia banyak pakai kabel semua. Jadi benda ni memang kena, orang kata kena fit elok lah, baru dia boleh pusing. Kalau tidak dia nak pusing tu berat, dia terlepas jadi loose. Sebab tu kena kena betul-betul. Okey, satu ni kita dah siap, tinggal lagi dua. Okey, ni yang terakhir. Ni yang terakhir sekali saya potong. Okey, kita dah gosok sampai dia boleh masuk ni. Nanti tinggal kita tekan kat dalam tu je lah. Okey, alhamdulillah siap dah. Tiga-tiga dah pasang tombol jenis ni nampak okey sikit lah. Orang kata nampak lah baru sikit. Tak ada nampak old school sangat. Okey, kita tengok bila buka lampu. Oh, mantap. Cun. Tengok daripada atas tu nampak dia punya tu. Okey, ni boleh pusing. Ni boleh pusing. Okey, yang ni pun boleh pusing. Okey, itu saja.
cara pasang dan cara custom saya dah tunjukkan secara detail. Kalau tak tahu, tak faham, boleh drop komen. Kalau nak beli tombol ni, saya sertakan link dekat pin komen nanti sekali. Okey, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.